Kalau fikir logik, awak tak nak berjalan kaki satu bumi sampai 3 kali. Tapi rupa-rupanya langkah jalan kaki kita sepanjang hayat bersamaan dengan 3 kali pusing bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini Ustazah akan kongsikan resensi buku berkaitan dengan buku Teroka Sains jilid 3. Okey, buku Teroka Sains jilid 3 ini dia ada nama dia, iaitu tajuk dia Uniknya Awak. Okey, kenapa dinamakan Uniknya Awak? Kerana buku Teroka Sains jilid 3 ini dia berkongsi ataupun menceritakan tentang diri manusia daripada surat pertama hingga ke surat 150. Semua perkisahan dalam buku ini menceritakan tentang manusia satu persatu. Okey, awak boleh baca tentang tulang, tentang lidah, tentang peluh, tentang kulit dan sebagainya. Okey, buku Teroka Sains 3 ini ditulis oleh penulis pertama Dr. Wan Fahmi, Datuk Wan Muhammad Nazari bersama Dr. Nur Anis Abdul Hadi. Okey, buku ini mengandungi 151 muka surat. Dan apa yang saya ingin kongsikan lagi, selain daripada jilid 3, buku ini dah sampai pun jilid 10 keluarannya. Sekarang, tak silap saya memang paling akhir sekali ada sehingga jilid 10. Setiap jilid ni dia ada dia punya konsep buku tu. Okey, contoh macam jilid 3 ni dia cerita tentang manusia. Dia panggil penerangan sains tentang diri manusia. Okey, setiap jilid dia tak sama. Ada yang cerita tentang haiwan, ada yang ceritakan tentang dunia dan sebagainya. Okey, tahukah anda jika anda selalu batuk, sekali anda batuk, anda menghasilkan kira-kira 3,000 titisan air liur. Sekali batuk, 3,000 titik air liur keluar. Dan jumlah air liur yang keluar 3,000 itu, dia keluar dengan kelajuan kira-kira 80 km per jam. Laju tak laju? Laju. Dah banyak laju pula dia gerak. Faham tak apa yang saya nak sampaikan ni? Okey, awak sekali batuk, air liur yang keluar tu sebanyak 3,000 titik. Dan sangat laju bersamaan dengan 80 km per jam. Jadi, sebabkan banyak dan laju tu, jangan batuk depan orang. Air liur manusia ni sangat banyak. Setiap manusia menghasilkan air liur dalam mulut. Jika dikira jumlah air liur manusia sepanjang hayat dia menghampiri 25,000 liter, iaitu jumlah dia sama banyak dengan 2 kolam renang. Setiap jari manusia sangat unik dan tidak sama dengan sesiapa pun. Semua orang tahu kan? Walaupun ada bermilion-milion manusia di bumi ni, tapi tak ada satu pun cap jari yang sama. Cap jari manusia mula terbentuk semasa perkembangan embrio, iaitu pada bulan ketiga, dan mula lengkap cap jari manusia pada bulan ke-6 sebelum bayi dilahirkan. Maknanya 6 bulan awak dalam kandungan ibu, cap jari awak dah lengkap dah. Jumlah mata bayi berkelip. Okey, dikatakan bayi berkelip hanya sekali atau 2 kali dalam seminit. Boleh kira tak? Seminit 2 atau 1 kali je dia kelip. Okey, berbanding dengan orang dewasa, jumlah kelip mata sehingga 15 ke 20 kali seminit. Kulit
merupakan satu organ yang terbesar manusia. Organ yang paling besar ialah kulit. Orang dewasa ada lebih 6.3 kilo kulit sebesar 2 meter persegi dalam badan dia, di badan dia. Kulit merupakan rumah kepada berjuta bakteria, virus dan juga kulit. Namun anda tidak nampak. Namun begitu, majoriti bakteria ni yang menumpang kat kulit awak ni, dia tidak berbahaya dan dia boleh menjadi benteng pertahanan kepada awak. So, apa yang menarik tentang buku Teropesain? Pertamanya, walaupun awak tengok mungkin daripada tahap 1 ni, bila tengok buku ni kata tebal ni cikgu, susah nak baca kalau tebal-tebal macam ni. Okey, cuba buka dulu. Sebab yang menariknya tentang buku Teropesain, walaupun awak tengok dia memang datang dengan ketebalan lebih kurang macam ni, tetapi sebenarnya bila awak buka kat dalam, dia punya huraian sains yang ada sangat ringkas dan mudah untuk awak faham. Okey? Dan gambar-gambar yang ada kat sini dia akan ada relate dengan apa yang dia ceritakan. Contoh macam ni, dia cerita pasal mata bayi berkedip. Dia letak gambar bayi yang ada mata yang besar macam ni. Okey, so buku ni sangat menarik lah sebab dia datang dengan warna-warni dan tulisan yang sangat padat dan mudah dipahami. Okey, baik, nanti kita cari.